Di tempat yang sunyi, jauh dari hiruk pikuk dunia, di tanah tinggi Bario, ada satu gerakan yang bukan sekadar tarian, tetapi sebuah warisan yang masih bernafas. Tarian ini bukan satu, tetapi tiga cerita yang berbeza. Tarian panjang, tarian perempuan dan tarian lelaki yang pulang dari medan perjuangan. Tarian lelaki ini lebih dikenali sebagai arang delai. Arang yang bermaksud tarian dan delai yang bermaksud lelaki. Manakala untuk tarian perempuan lebih dikenali sebagai arang dedur. Dedur yang bermaksud perempuan. Tetapi ketiga-tiga jenis tarian ini lebih digelar sebagai tarian ngarang. Bagi tarian perempuan, iaitu arang dedur, akan dihiasi dengan aksesori daripada bulu ekor burung kenyalang, khususnya menampilkan 4 helai bulu daripada 4 burung kenyalang yang berbeza. Penggunaan 4 helai bulu kenyalang yang berbeza melambangkan kekuatan, keberanian, perpaduan dan hubungan rapat masyarakat dengan alam semula jadi. Di samping mencerminkan kedudukan istimewa burung kenyalang dalam budaya masyarakat setempat. Dan dalam setiap langkah yang kita lihat hari ini, tersimpan satu persoalan. Adakah warisan ini akan terus hidup atau perlahan-lahan hilang dalam diam? Kerana kadang-kadang yang paling tenang itu sebenarnya sedang berjuang untuk tidak melupakan.